Assalamualaikum, Mam. Selamat Raya, Mam. Saya datang bukan ambil borang nikah, Bukan, Mam. Bukan, Mam. Oh, jangan. Bukan, jangan, Mam. Jangan. Ada abang ipar saya. Dia pukul nanti saya. Ya, Bang Sur dia minta juga. Ada minta juga. Oh, Hari Raya. Kita raya. Raya, kita raya, Raya. Wow. Let's go, Ara. Let's go. Raya, raya. Assalamualaikum. Kami datang nak raya. Kalau tak boleh, kita raya kat rumah lain. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Mama Rais Ali, kita nak pergi mana? Kita nak balik kampung Negeri Sembilan. Raya ketiga baru kita nak jumpa Wan. Sebab raya pertama kita dekat Johor Bahru dengan Atuk. Jadi Rais Ali, siapa nak ikut saya balik kampung? Angkat tangan. Saya. So let's go, kita pergi. Mudah-mudahan kita sampai ke destinasi. Okey Mama Rais Ali. Okey. Let's go sekarang, let's go. Siarahi jiran sanak saudara, tanpakan duka sengketa, jiwa raga jujur bicara di hari raya. Jalan sekarang ni jam. Walaupun dah raya ketiga, jalan masih sesak. Kepada rakan-rakan yang di luar sana, berhati-hati. Balik ke kampung ataupun balik ke tempat anda semula, berhati-hati. So hari ni kita baru nak beraya ke Negeri Sembilan. Okay. So orang Negeri Sembilan nak balik Negeri Sembilan. Dekat yang tidur tu orang JB tu, dia tengah tidur. Dia tengah tidur. Kita tengok apa yang menarik untuk raya ketiga yang akan di Negeri Sembilan ni. Apa aktiviti yang best kita nak buat dengan anak saudara kita dekat Negeri Sembilan, kawan-kawan. Shh, hero tengah tidur. Jangan kacau, nanti kena gigit. Alhamdulillah kita dah nak dekat sampai. Kita dah nak sampai dah, Mama Rais Ali. Ya sayang. Ya, nak apa tu? Sekarang jalan jam sayang. Tengok ni. So, ni orang nak balik ni. Nak balik ke negeri asal rasanya. Okay, so sekarang kita menuju ke rumah Wan Rais Ali. InsyaAllah. Lagi beberapa minit. Lepas setengah jam juga. Okay, so Rais Ali, kita nak beraya. Tengok ni, orang ramai ni. Ramai. InsyaAllah. Kita tengok apakah aktiviti yang akan kita buat untuk raya kali ni dengan anak-anak saudara Eden. So stay tune. Hati-hati jatuh. Laju sangat. Rais dekat rumah Wan. Ni TikTokers diorang. So korang nak tengok video aku tadi, kita orang ada buat video kan. So korang tengok je lagi. Ni Ustazah. Okay, subscribe masuk YouTube. You tak tahu? Rais, sini nak. Adik sekolah kat mana? Sekolah Hawaii. Dekat sekolah kawan-kawan. Sekolah Cina Bukan. Sekolah Hawaii adik ada maminya. Oh, apa nama sekolah dia? Hawaii situ yang udak ulit. Oh. Ulit. Adik berapa tahun? 5 tahun. Tapi Hmm. adik ulit hidang. Adik ulit hidang. Ulit hidang yang udah ulit hidang abang. Semua ada ulit hidang. Ya ke? Ya. Betul ke ni? Betul. Ini perut ke apa? Tolong saya.
Nasi po imo. Nasi po imo. Nah. Okay. Ini beragama. Pasura is marah. Sayang. Mana nak peluk je? Sedih sangat. Alah, Pak Long sayang lah. Pak Long sayang lah. Pak Long rindu apa? Terima kasih. Ni Pak Su ke? Pak Long rindu apa? Oh, benar Pak Su lah. Pak Long rindu awak. Merasa. Pak Long rindu awak. Lepas. Sedih sangat. Dulu mak sedih sangat. Pak Long rindu awak. Alamak sedih. Ni sepupu. Oh. Cakap dengan kawan. Dia borak apa tu? Itu kawan je cakap. Lagi raya mana? Jom bincang. Tu kawan-kawan Rais. Ajak Amin. Oh. Cepat. Berkawan. Okey, borak raya cepat. Okey. Sekejap, sabar. Alun cakap Long. Kami dari keluarga Intan ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Mahari dan Batin. Rasa salah. Kami dari keluarga Mak Intan ingin mengucapkan Selamat Hari Raya Mahari dan Batin. Satu, dua, tiga. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Okey dah. Tak takut. Mana ambil yang gambar dah? Gambar ni minat tak ambil gambar semalam. Bukan dia tak nampak. Mesti ada gambar. Ada gambar raya. Ini masih ambil kuning. Pak Su tak gambar Pak Su. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wah, dah coba dapat ni. Pasal adik kosong tak pernah kurang. Puasa tak. Cik kita tak pernah biar kau tak pernah perempuan. Nak juga duit, nak Nampak hijau. Rakam. Nah, Kosong pernah ada Raya daripada Pak Su dengan Mak Su tau. Salam. Selamat Hari Raya. Ngam, kembali ngam. Sama ampun. Siapa dah salam dulu. Salam dulu. Pak Su. Noah banyak salah. Macam mana? Salam. Cakap sama Adik. Sama Adik. Okey, boleh. Okey, Hari Raya. Lagi banyak dapat kau. Okey, salam. Salam cakap apa? Palu yang tak dapat aku. Belajar rajin-rajin tau, pandai-pandai tau. Okey, salam Pak Su. Ada paten, dah mana pandai nak. Okey. Ni saya bagi tu. Saya bagi. Okey, salam. Salam. Adik dah panjang cerita ni. Cakap dulu apa yang patut. Dah berbunyi kan tu dah cakap yang tam. Jalan dia jalan. Betul. Sini, betul. Okey. Tak mungkin kau tak ada dengan muka aku.
Selamat Hari Raya, mak saya batin. Macam cakap dengan diri sendiri je. Cemin. Ni lagi banyak dosa kau. Cepat tak betul. Sini. Sayang adik kau. Tapi masalah ni yang pertama. Yang pertama ni Selain dia vibe dia sangat Raya lebih lah. paling lama. Betul sentimental value. Betul sentimental sikit. Dia barang antik. Kalau tengah-tengah ni macam mana yang buat macam tengah-tengah macam mana ni sikit lah kena. Raya. Lepas ni? Nombor dua ni lain sikit ni. Lipat mana? Ini yang paling sulung. Okey. Cucuan paling sulung. Okey, yang ini paling banyak ni. Daripada kecil lagi. Nangis tak tahan. Sama sekarang. Sayang sama Hari Raya. Dan kita lagu je tak pada raya kan? Kita kan? Berhenti dah. Okey, faham dah berhenti. Dah balik lah. Asal? Lepas masuk puasa lah. Jangan raya. Jangan hantar anak. Masih nasi je. Ya, okey. Untuk ayah dia. Dia orang tukar, korang minta dia. Nak beratur juga. Faham. Minta kat ayah saya. Apa tak buat apa-apa? Balungnya tak ada apa, balung QR jam. Balungnya special QR. Okay, so sekarang ni antara cucu sulung Wan. Okay, korang tengok dia tengah buat apa? Dia tengah kira. Okay. Dia punya dia raya. Okay. Yang kita punya. Ni cucu yang keberapa, Wan? Entah. Cucu yang ke berapa belas lah, kan? Macam 5, 6 tu. Ya ke? So dia pun tengok. Oh. 50 banyak sebab dah tukar duit. Dah tukar duit eh? Dah tukar duit dengan Wan. So petang ni kita nak pergi mana ni? Raya. Rumah Cik Ramli. Betul. Cik Ramli. Okay. Okay. Oh, terror Ana. Wow. Legend. Ini orang. Wow. Habis dah ke? Ana, dah habis ke? Dah kena mulut. Video ni dengan Kak Dekno. Mak de. Nampak de. Bagi salam. Ya, main kita. Assalamualaikum. Kami datang nak raya. Kalau tak boleh, kita raya kat rumah lain. Mana mak ayah dia? Dia ada Dekno. Dekno. Tak boleh. Boleh. Okay, rayo. Rayo. Wow. Okay, kat sini ada masuk. Wow. Raya. Wow. Anak saya, let's go, raya. Bye. Oh, Hari Raya, kita raya.
Raya, kita raya. Wow. Okay. Kita beraya naik motor. Nasib baik. Okay. Ni polis, angkat ni polis. 3 orang naik ni polis. Polis. Wah, budak kampung. Raya kampung. Ana, ada orang tak Ana? Ada? Tak ada tu. Kita balik. Oh, raya kampung. Dapat dengar raya ke? Oh, steady. Datang lagi. Assalamualaikum. Tadi turun ni program lah. Okey, hari ni Ana akan rekod kita. Saya pegang betul-betul. Okey, Ana. Okey. Kita akan meneruskan perjalanan raya kita. Rumah Imam yang akad nikah gua ni hari Ustaz dia. Ustaz Naim. Okey, so kita ada 4 biji motor yang diketuai oleh abang ipar aku, Abang Joli. Okey, saya bersama dengan Ana. Okey, ini Ana Kayong. Ada anak saya. Okey, ada anak saya. Okey. Belakang ni ada mak su kakak. Let's go Ana, let's go. Raya. Anak saya. Tengok sini. Adik. Bye-bye. Oh, depan guys. Okay. Tak betul. Biar masuk. Okay. Okay, ini anak saudara Dan. Okay, jalan kampung. Sejuk tak nak? Sejuk. Okay. Anak tak mandi lagi. Ana dah main lagi. Jeng. Tuau. Tapi anak basuh badan je. Ana basuh badan tak mandi guys. Tak mandi. Anak saya mana anak saya? Assalamualaikum. Datang bawa abang moha. Assalamualaikum Mam, selamat raya Mam. Saya datang bukan ambil borang nikah Bukan Mam. Bukan Mam. Oh, jangan. Bukan jangan. Ada abang ipar saya. Saya pukul nanti saya. Ya, Bang Zul minta juga. Ada minta juga. Oh, kepala. Alam macam ni. Oh. Macam nak. Api-api apa? Tak biar.
Rais. Rais. Ni kat kampung kita nak balik ke Mawan. Okey, terus sana, cakap Ana. Terus lagi. So kita akan balik ke Mawar. Okey, Ana cerita kita ke mana ni? Kita nak pergi ke rumah lain. Kita pergi rumah kawan bapa yang orang besar je boleh kawan. Oh ya. Kalau budak kecil tak boleh kawan. Okey, bang. Okey, bang subscriber aku. So kita nak balik Mawar ke nak pergi raya lagi ni? Beraya lagi sebab kita nak dapat duit raya. Ana dah dapat duit raya dengan Imam ke tadi? Imam bagi duit raya. Kan? Ada apa dia? Iman Azan. Imam Azan bukan Imam Naim lah. Iman Azan. Iman Azan. Dan tadi Imam Naim. Iman Naim Izan. Oh, Naim Izan nama dia. Oh, baru tahu. Faham. Ke kau kelentong aku? Ini Ana, nama dia. Arana Delisha. Ana Dalisha, seorang Binti Zulkifli. binti Zulkifli ke Abang Joli? Zulkifli. Zulkifli. Muhammad mana? Nama ayah ada Muhammad. Tu. Mana dia? Oh tu. Yang tu. Oh tu dia. Yang belakang tu siapa? Yang belakang tu isteri. Isteri dia. Ibu Ana ke kakak Ana? Ibu Ana. Ibu bukan kakak eh? Bukan kakak ada kat motor merah tu. Sama ibu dah Ana. Dekno. Dekno. Ibu Ana Dekno. Hai Dekno. Hai Dekno Zul. Hai Dekno dan Zul. Besok kita nak balik. Kita nak tidur. Sebab hari ni kita pagi kita beraya lagi. Okey. Kalau malam beraya lagi. Okey. Hari-hari raya. Ha. Betul tu. Tanah sikit. Salam. Minta maaf. Ni paling banyak masalah ni. Betul-betul cakap selamat hari raya. Hari raya aku adik. Ana minta maaf. Zahir kat batin. Ana banyak salah. Anak banyak buat salah. Minta maaf betul-betul. Minta maaf betul. Okey, salam cium tangan. Cium tangan. Okey, bunyi sikit. Okey, betul-betul. Bawa sikit tangan kau. Buat lah. Terima kasih aku adik. Sama-sama. Cik dia lah macam belaka dia. Oh, saya adik. Okey. Ada minta maaf. Adam minta maaf. Okey. Baik salah. Okey, kalau macam tu masa dia maafkan Adam. Tapi ada yang saya pandai, okey? Dalam masa adik teruskan jadi pengawal yang hebat-hebat, okey? Simpan di raya guna elok. Okey, cepat bang. Apa kena melutut? Kena melutut. Tinggi sangat. Dalam masa adik jangan apa? Itu kalau adik dekat abang mana masalah? Ya. Sedap sedap. Okey, selamat hari raya madu adik negeri abang ya. Kau cepat. Maju. Duduk pada siapa? Oh, ya ke? Dalam masa adik. Apa ni? Salah silap kakak yang banyak ni katnya tu. Kena paksa sekarang. Nah, selamat hari raya masing-masing. Okey. Tengok. Mak mertua Dan beli mocon. Bakar Abang Faris. Tu ada lagi tu. Lain dengan siapa tu? Orang dengan Mak Su. Lain dengan Mak Su. Pandang atas je nombor jom.
Yeay. Oh. Lagi Wan. Oh. Wow. Macam! Namanya macam! Terima kasih Wan. Suruh dia dekat lagi. Beli saja rasa pasang tu. Wan kan tahu. Wan tak pernah beli mocun ke kita orang lapan adik. Kalian tak pernah Wan beli mocun. Dia beli sebab dia suka tengok. Wan beli untuk cucu. Sebab you suka tengok macam kau. Tak ada orang mak Wan beli dah. Dan bila beli makan bagi dia makan. Ini dia sahabat cucu. Wan Tengok. kedulu lah Wan adik beli makanan mak cakap. Untuk cucu Wan beli. Kalau untuk cucu lah mulut keluar. Kalau untuk cucu lah mulut keluar. Kata cakap. Kan? Terima kasih Wan. Terima kasih. Oh, dia suka. Suap. Beli ke Ain. Tak payah. Ain macam mana Ain? Acik nak beri bunga api yang melompat-lompat sampai katas tu. Apa lepas? Yang terobak. Sampai lompat. Oh, yang itu apa shoot? Ada 16 shoot, ada 25 shoot. Oh. Tak apalah Acik ambil lah yang 16 tu. Ambil lah RM20 dihantar sana. Baklah Acik biarlah dia cucu dah tengok. Tak pernah. Dia sudah beli Dia sebab dia suka tengok kan. Biarlah beli. Yang memang pakai. Mak marah kita orang beli. Yes. Siapa tu? Tengok. Masak lah, masak. Makan bapak matua. Mama Rais Ali datang nih. Rais Ali tu. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' madkhalahu wa ghsilhu bil ma'i was-salji wal barad. Alhamdulillah tadi kita baru sahaja selesai beraya dekat kawan Mem ni. Ni kita pergi beraya Dokek Longgeng nama tahu. Longgeng, kau tahu Longgeng di mana? Dokek Nogori 9. Kau nak tengok ini anak Nogori 9 ini. Ini anak Johor Bahru ah. Anak Johor Bahru. Okey. Jadi kita nak singgah makan tempat ni macam menarik. So Rais kita tengok apa yang menarik kat tempat ni. Okey, jom kita tengok apa yang menarik.